Sebab tu kita di Terengganu, kita buat pula untuk kawalan web. Tu saya sebut juga pasal web. Kan? Kita sebut antara yang Datuk Wan sebut tadi, berapa ada yang sebut, antara itu saya sebut. Sebab bagi saya, web ini dia sudah jadi balah, dia sudah jadi wabak kepada generasi muda kita. Kalau cerita web panjang lebar, Ubdi ada buat temu bual saya berkenaan dengan web. Saya jelaskan, kita tidak bimbang kalau ada orang tua yang nak berhenti merokok, tukar pada web. Sebab web ni antara salah satu daripada treatment dia. Tapi bukan web dijual secara berleluasa. Kedai web macam dia, macam cendawan selepas hujan. Yang kita kawal, kalau dulu di negara macam Australia, web ni nak kena beli di farmasi. Kena ada preskripsi daripada doktor. Doktor kena sign baru boleh beli web. Kita buat itu kerana faktor kesihatan awam. Samalah juga yang terakhir. Pasal isu billboard. Sebab saya juga keluarkan satu kenyataan di bawah Lainah Kesihatan Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu. Bayangkan hari ini, kalau dulu orang tengok HIV, orang nampak penagih dadah. Hari ini 80% daripada kes HIV dalam negara ini mari daripada golongan yang buat hubungan songsang lelaki sama lelaki. Kita cerita tentang Nabi Allah Ibrahim, jangan kita lupa tentang anak saudaranya Nabi Allah Lut alaihissalam yang dihantar ke Sodom untuk buat dakwah kepada penduduk Sodom yang masa itu mengamalkan homoseksual. Baik itu, saya nak seru pada pemuda yang ada di sini, pemuda negeri Terengganu, bahawa kita akan menyokong tindakan kerajaan negeri Terengganu. Kalau ada mana-mana pihak yang cuba untuk membawa ajaran songsang, membawa budaya songsang dalam negeri ini, pemuda Terengganu akan bangkit untuk menghalang budaya tersebut. Dan itu janji dan komitmen kita. Kerana dia bukan saja isu agama, bukan saja isu moral, tapi yang lebih besar juga, dia juga melibatkan isu kesihatan. Kita tidak mahu generasi muda kita rosak, hancur kerana masalah-masalah sebegini.